Assalamualaikum, hai korang. Hari ni saya berada di Station 18. Hari ni saya tunjukkan sebuah rumah 4 bilik, 3 bilik air. Cuma 1 kilometer daripada sekolah, cuma 2 kilometer daripada Station 18 dan 15 minit daripada Bandar Ipoh. Mari kita tengok. Okay, jadi inilah posh area dia. Memang sangat luas. Boleh muat dalam 2 kereta. Di hadapan dia ada ruang kosong. Jadi kat sana pun boleh parking kereta lagi. Kalau nak berkumpul dengan keluarga memang tak ada masalah parking lah. Okay, mari kita tengok kat dalam. Okay. Ini ialah ruang tamu dia. Ada plug point di sini, kemudian shielding dia juga tinggi. Ini ialah dining area dia. Dan rumah ni ada 4 bilik dan di bawah ada 1 bilik. Okey, inilah bilik bawah dia. Memang sangat sesuai untuk kalau ada tetamu yang datang atau bapa yang nak duduk kat bawah je kan, tak nak naik atas, memang sangat sesuai. Okey, mari kita tengok dapur dia. Okey, dapur area dia memang cukup luas. Dia dah ada countertop. Dah ada plug kat sini, jadi tak perlu fikirkan lagi plug nak tambah ke apa. Ini dia bawah ni ada 1 shared bathroom. Okey, ini dekat sini ada lagi ruang. Kalau nak buat storage pun boleh, nak letak barang yang besar-besar pun boleh. Okey, mari kita tengok tingkat atas. Okey, ini tingkat atas dia. Tingkat atas dia ada 3 bilik lagi dengan 2 bilik air. Mari tengok satu bilik. Okey, ini bilik kedua dia. Dia ada shared bathroom dengan bilik seterusnya. Ini satu lagi bilik dia. Memang cukup luas. Masih muat double bed lagi. Nak buat storage pun boleh, nak buat office pun boleh. Pencahayaan pun sangat bagus. Mari tengok master bedroom dia. Nak letak king's bed pun boleh. Sini nak buat ala-ala walk-in closet pun masih cukup besar. Ada banyak tempat storage lah. Banyak tempat storage. Dan ini dia ada ensuite bathroom. Kemudian yang best juga lagi dengan rumah ni, dia ada balkoni yang cukup besar. Boleh letak kursi lagi, tempat duduk-duduk lagi kan. Memang sangat best. Jadi menghadap ke open facing tadi lah. Memang tak terganggu lah pemandangan. Okay, kita tengok tadi rumah ni memang sangat cantik dan sangat besar. Ada salah satu lagi kelebihan rumah ni, dia masih belum diduduki. Jadi keadaan dia masih cukup baru. Cuma tinggal nak bersihkan sikit, kemudian pasal elektrisiti dah boleh masuk. Okey, rumah ni sekarang ni harga dia RM350,000. Masih boleh dirunding. Jika anda minat boleh hubungi saya sekarang. Terima kasih.